Kejap, saya try record. Okay guys, macam mana kita punya audio, visual? Semua okay? Komen sikit. Waalaikumsalam Abang Fazli. Waalaikumsalam Syafiq, Kak Farah. Saya nak dia fly sebab saya dah lukis. Ada video tune. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi Nizam. And all, okay? Right. So sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kita yang lain masuk. Kita nak start lagi. Kita tunggu dulu yang lain masuk biar ramai sikit baru kita start. Okay, recording pun saya dah buat. Okay guys, what do you think about the market last night? Boleh komen sikit. Market semalam, situasi gold. What do you think? Waalaikumsalam. Abang Amir, Clarence, Katik. Alright, good. Video audio clear. Saya nak tanya pendapat korang dulu. Apa pandangan korang pada market semalam? Kak Farah, Waalaikumsalam. Bapak compression H1. Tidak. Memang betul-betul atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dia tak ada momentum. Momentum dia ada, momentum at lower time frame lah. So kalau siapa yang memang pandai bermain dengan manipulation dekat lower time frame, dia menang. Buy, sell. Ini kan. Sama lah, benda yang sama. Break bawah, masuk atas balik. Ala-ala double breakout kan. Jalan. Ini pun sama. Tapi tinggal ada berani tak berani kan. Non-bias memang seronok. Tapi saya bias pun seronok juga Abang Amir. Maksudnya kalau sell saya tak ambil lah. Saya akan tunggu setup buy je. Pun boleh juga. Boleh lah nak buat extra sikit tu boleh. Tapi tak boleh lah kita nak betul-betul orang kata tunjuk kepak. Kepak tu tak keluar lah. Tapi boleh buat profit. Sikit-sikit je lah. Dapat dalam 2-3 setup. Untung dalam $5, $7. Okey dah. Kan? Pelan-pelan. Z pagi tadi dia bagi based on setup double breakout. Kat sini kan. Double breakout dia bagi. Buy. Price masuk zone ditekan. So sini sampai ke sini 40 pips. Nice. Kenapa dia exit kat sini? Pun ada reason. Apa reason dia kalau based on Wanda? Because of benda ni lah. Okay, setup kan. SND dalam kunci. So exit. Kalau berani sell. Tapi saya macam saya tak sell. Saya nak dia pecah atas. So biar je lah. So kita tengok pula what's next. Ni 11:05 dia buat solid sell lah. Biar dulu. Macam tu. MF sihat tak? Busy sikit Oh, busy. Rais, Waalaikumsalam. Izul, Waalaikumsalam. Saya tak adalah busy apa Syafi. Tapi satu, sebab macam you all tahu, saya tengah buat fast tau. Okay, fast. Saya bagi tahulah ya, sebelum kita start. Fast ni adalah Flaha All-Star Trader yang mana siapa-siapa yang dah join daripada FIT 3, FIT 4, yang dah undergo training untuk baca market, untuk buat analisa dan sebagainya, untuk apa? Yang dah ada kemahiran trading lah, menggunakan kaedah FIT lah. So saya train pula diorang daripada sudut lain untuk buat income, belajar buat income. So saya tengah train FAST ni, fast ni. Ini inisiatif yang saya ambil lah untuk develop people supaya you boleh generate income dalam industri trading selain daripada self trading. Self trading jalan juga, itu tak boleh tinggal, tapi you boleh generate benda-benda lain. Sebab apa tahu? Sebab saya punya pandangan, kalau kita hanya katalah kita ni tak bekerja, okay? Kita tak bekerja dan kita hanya rely on self trading dalam keadaan market punya gelora dia, kita pun semua tak boleh nak deny, betul tak guys? How good is your method? Kalau dia nak
bunuh kita, dia boleh bunuh kita. Jadi kalau sesiapa yang memang tak ada kerja hakiki tapi memang cita-cita dia aku nak jadi trader, aku betul-betul nak buat duit dalam industri trading. Kalau you hanya rely pada self trading, it will kill you. Ini pandangan saya lah. Jadi you have to create another passive income. Bukan nak ajar jadi kaya, tak. Nak ajar supaya you boleh survive, you ada skill buat duit. So benda tu pada saya benda yang develop people lah. As long as you punya method tu boleh pakai, as long as sistem yang you ada ni adalah sistem yang memang betul-betul boleh mengelakkan you daripada kena tipu ke, you boleh nampak ke dia nak naik sampai mana ke, then why not you try untuk kenalkan benda tu kat dunia luar. Macam tu. So dia jadi macam bias, dia jadi macam career path. Kan? Trading ni dia luas guys. Dia luas, cabang income dia luas. Sebab tu kalau sesiapa yang memang dia dah memang boleh cerita chart dengan baik, kan, saya encourage sangat datang kat saya, tunjukkan dan kenalkan benda ni kat orang. Bantu saya untuk kenalkan benda ni kat orang. Bantu saya dengan Flaha Squad. Kalau saya je nak bercakap, mungkin saya pun akan sampai satu masa mungkin tiba-tiba bangun pagi besok, tak keluar suara, bisu dah. Allah bagi bisu. Macam tu. Kan? Manalah tahu, kan? Nak kena cakap semua pakai ni trading view, kena type kan. FIT ni fast ni ada pengambilan ke? Ada next year Abang Amir. Cuma yang sekarang ni saya buat, saya pilih 5 orang. Kita pilih 5 orang yang kita train, yang saya tengah train untuk saya tengok boleh tak resepi ni menjadi. Kalau boleh menjadi, then next year saya akan ambil yang lebih besar lah. Tapi besar pun tak ramai lah, 10 orang je lah. Then kita expect by next year trading house kita dah settle. So kita akan buat course training semua kat trading house ya. Itu kita punya plan lah. Itu kita punya plan. Ini untuk orang yang memang dia full time, dia memang trading saja ataupun dia buat freelance kerja-kerja lain ke, JNT ke, Grab ke, try to grab this opportunity untuk belajar. So you all akan belajar apa? Saya akan ajar macam mana you buat marketing, macam mana you nak buat closing. So semua ni essential skills tau dalam hidup, dan semua ni adalah skill-skill yang mahal untuk tahun 2025 ke atas. Betul tak guys? Zaman sekarang tak macam dulu. Kalau dulu yes kita tahu kau nak kaya, kau kena jadi doktor, kau kena jadi engineer, kau kena jadi lawyer. Dululah, maybe like last 15 years back. Zaman sekarang lain dah guys. Zaman sekarang aliran dia lain. Aliran dia adalah kalau kau tak jadi doktor, kau tak jadi lawyer, kau tak jadi hakim ke, you still can make money. Itulah evolution dia. Lagi-lagi dengan adanya AI dan sebagainya. So you all akan diajar untuk guna benda-benda tu on how to give benefits and how to make income. So ini apa yang saya tengah buat lah. Lagi seronok saya buat bila market tak ikut bias saya. Jadi kalau market tak ikut bias saya, kalau saya tak buat something else, memang saya akan mati lah. Memang saya akan keep trading je. Saya akan duduk pulun je, buy walaupun dia tengah sideways macam ni kan. Jadi bila ada benda-benda macam ni, dia akan jadi saya punya distraction. Supaya saya tak terlalu kalut sangat nak entry. Saya tahu aku ada kerja lain, ada orang yang tengah tunggu aku untuk aku nak develop. So bila saya tak entry, yang 5 orang ni akan tunjuk dia punya apa hasil yang dia dah belajar. Jadi saya tengok, okay, nice. So benda tu pun buat saya happy dah. Bila saya tengok, okay, ngam, dia orang develop. Kita tak semestinya happy dekat profit. Saya happy tengok orang develop. Bila orang tunjukkan result, saya happy. Dan to be honest guys, this idea untuk buat fast ni sebenarnya adalah idea Z. Idea Z yang dibentangkan kat saya, dia kata kita buat macam ni, nak macam ni. Saya fikir balik, make sense. Ini memang betul-betul kita naikkan orang ni, kita train orang. Jadi saya approve the idea, and then alhamdulillah kita jalan. FIT pun kita tak tinggal, fast pun kita tak tinggal. Idea Flaha Squad, yalah, kepala dia, initiator dia memang saya tak boleh deny lah. Memang Z punya idea lah, dia punya vision lah ni. Jadi saya raikan sebab saya nampak benda ni bagus. Kenapa? Sebab dia boleh tolong orang naik. Okay, boleh kita start guys?
Can we start now? Saya nak tunjuk dekat you all pagi ni tentang dua situation dekat dua broker tau. Okay, satu kat Wanda, satu lagi kat forex.com. Saya tak tahu you all perasan ke tak. Tapi we gonna start with Wanda dulu. Okay, saya klikkan semua. Macam biasa guys, balik-balik kepada daily. Okay, dekat time frame daily. Okay, gold sekarang berada di dominant. Okay, dia dekat dalam dominant buy. Ini kita ada solid buy kat sini. Okay, so kita boleh nampak lah dia punya reaction tu terjadi, kenaikan tu terjadi. But kita still dalam keadaan yang dilema, should I buy or should I focus sell lagi? Okay, so kita tak tahu nak buat apa ni sekarang ni, blank. So in order to get the answer ataupun dia punya filtering dekat micro view, kita kena pergi time frame kecil lah. So untuk daily ni tak ada apa yang saya boleh review sangat, melainkan dia dekat dominant dan price masih lagi tak valid, tak menjadi solid sell. Dia masih lagi tak break. Last minute dia U-turn. Ini situation-situation yang kita kena alert guys Sebab kadang-kadang kita duk ingat dia nak turun, tapi bila dia tak break ni, one simple message dia bagi tahu kita, aku tak break ni. Dia boleh U-turn balik kalau dia nak U-turn. Okay. Contoh lain saya tunjuk macam sekejap. Macam ni dalam bentuk dominant. Okay, dominant sell. Hampir nak jadi, tak jadi, dia U-turn. Okay. Lagi sini tak, dia sini jadi. Ni jadi. Ini jadi tak? Ini jadi. Yang memang betul-betul dia halus dia benda ni. Tapi kita lah perasan ke tak perasan? Waktu nak cari lah tak ada. Waktu tak cari tiba-tiba dia ada. Okay, tak apalah. Okay, macam tu So you all kena take note lah, benda ni jangan diabaikan. Tapi bukanlah saya kata bila dia buat macam ni dia memang akan confirm naik. Tak. Kita kena careful lah. Kita kena tengok juga time frame kecil cakap apa dan sebagainya. Okay. So ini adalah maklumat daily, masih lagi ada pada range yang sama, tak banyak yang kita nak kupas. Kita pergi kepada H4. Okay, dekat time frame H4 price sekarang berada di kawasan solid buy. Okay, ini adalah solid buy yang masih lagi menampung harga bila mana dia tak buat breakout kat sini. Okay, dia tak buat breakout tau kat sini. Dah lah dia tak buat breakout, dia manipulate. Kalau betul dia nak terjun kan guys, kalau betul dia nak turun, dia mesti dah turun, betul tak? Kalau fikir logik lah, kalau betul dia nak sell, dia mesti nak sell. Kenapa last minute dia U-turn? Kenapa? Mantap Mr. Z dah lah sadar, cute dan penuh dengan brilliant. Gila Z ni. Kalau kau tengok live dia pagi tadi pun, ya Allah, berseri je muka dia. Sejuk tengok. Kalau saya ni wanita lah kan, rugi siapa tak grab dia. Nasib baik saya bukan wanita. Dah lah pandai bersilat. Comel, kadang-kadang comel. Tapi comel tu mungkin dalam 10 tu 0.5 je lah. 9.5 tu tak. 9.5 tu annoying. Tapi korang faham kan kenapa saya dah chop dia awal-awal untuk jadi jiran saya kat syurga nanti. Supaya kat syurga nanti hidup saya meriah jugalah ada dia. Elok bahan direct kan, Syafiq kan? Okay, sambung. Sebab nanti kan ada yang marah, borak kosong ni banyak. Aku nak buat duit ni. Tak boleh buat duit all the time. Mana boleh. Sebab tu kita bagi relax sekejap. Mana ada orang buat duit all the time. Melainkan kalau kita ni Elon Musk kan. Elon Musk pun pening kepala. Siut lah BYD masuk, G2 masuk. Kacau market dia. Betul tak guys? Logik tak apa saya cakap? Dia beria-ria kenalkan Tesla, selama je G2 masuk. Geely masuk. Mesti dia pening kepala, betul tak? Mesti dia pening kepala. Market dia confirm kacau punya. Jeku. Kereta-kereta China ni, kereta-kereta China yang memang tengah masuk market, confirm Elon Musk pening. Dah lah murah.
Hmm. Hmm. Sama gak macam trading. Mana ada istilah hari-hari kita nak buat profit je, dia kena ada time yang kita tone down sekejap. Macam saya lah, bila saya tengah ikut buyer, saya kepak lah. Kepak saya ni koyak belakang tau, keluar kepak. Tapi bila tengah tak ikut bias, kita tawaduk lah. Pergi masjid, solat duha. Minta petunjuk. Ya Allah, sampai bila sel ni nak habis, ya Allah. Normal, itu hidup. Dia ada ups and downs. Okay? Okay. Dia diversify buat jual bateri pula. Dia kena pandai lah. Dia kena pandai hidup. Sama ke macam kita. Kalau tak boleh nak swing buy, scalping lah sekejap-sekejap. Practice. Anggap kita scalping ni untuk practice mata kita. Tak payahlah nak scalping lot banyak-banyak. Sikit-sikit. Nak practice mata je guys. Untuk nak bagi mahir je baca pergerakan ni. Letak je 0.01, satu layer letak SL dah cukup. Tengok dia pergi ke tak. Kalau dia pergi, kita belajar. Kalau dia tak pergi makan SL, kita belajar. Kenapa dia kena SL? Itulah kerja trader. Orang luar panggil benda ni buat journal. Kalau you all nak buat journal, lagi baik. Tapi dulu saya rajin buat journal. Tapi bila saya dah terror pula. Bila saya dah faham ni, pada saya benda tu dah dalam kepala dah. Journal tu dalam kepala saya dah. Salah ayat pula. Sia-sia duha tadi. Hilang lagi pahala. Kita duha kat masjid, Mat. Dekat masjid buka live Mr. Z. Tak adalah. Itu gurau je. Tak adalah. Saya kat rumah je begini. Okay. Okay guys. So, dekat sini, kenapa tiba-tiba dia boleh reverse naik balik? So, this is the sign of yang kita bincangkan semalam tu. Dia tengah read benda ni. Dia tengah manipulate benda ni. Sebab kalau kita tengok dekat time frame kecil, apa sebenarnya yang jadi kat sini? Kalau kita tengok kat M15, let's say kita buka kat M15. M15 tak nampak, kita buka kat M5. Try. M15 boleh kot? Kita try. Ni. Apa sebenarnya yang jadi kat sini? Cuba korang terjemahkan dalam pemahaman korang lepas belajar dalam FIT. Apa sebenarnya yang terjadi kat sini? Besarkan sikit tu dekat sebab doji. Macam ni. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia break bawah, dia break atas, dia jalan. Double breakout. And you all tahu kan, double breakout tu ialah apa? Double breakout tu apa sebenarnya? Yes, manipulation setup. Dia buat-buat macam nak turun. Dia buat-buat macam nak pecah bawah. Dia masuk je balik, dia dah bagi tahu kita, weh, dia tak pecah bawah lah, dia tinggal shadow je, dia naik balik. So kat situ dia, in other words, dia bagi tahu kita, weh, aku tengah rate orang punya buy ni. Sebab ini commonly orang akan buy, support kan. Betul lah, SNR trader dia akan buy kat situ. Dia kata, oh ini support buy. Makan dulu SL, zap naik, baru kita cari peluang. Itu kerja kita. Dapat? Konsep dia tu dapat tak? Mana? Okay. So dia masuk balik. Once dia masuk balik, dia dah bagi satu indication yang, weh, aku nak naik. Tapi kalau kita tak berani, kalau kita rasa macam tunggu confirmation, itulah yang datangnya confirmation time frame kecil tu. Untuk kita nak dapat entry awal. Okay. So, H4 cerita dia macam tu lah. Walaupun Fibo masih lagi, orang kata, kalau kita tarik Fibo based on H4, chances untuk turun ke sini tu masih lagi ada. Kita tak boleh deny benda ni. Tapi kita kena alert juga dengan current market price. Jangan terlalu confident Fibo kat bawah. Lepas tu kita terus, okay, kalau gitu dia dah buat strong shadow, okay, lepas tu aku nak target sell sampai ni. Jangan ada confident level macam tu. Salah. Tak boleh. Sebab saya dah cakap kan, current market price is very important. Current market price menentu kalau betul dia nak turun, benda ni kena jadi dulu. Macam sekarang ni kalau kita tengok H1 sekejap. Okay, penentu dia kat sini guys. Okay. Zone apa saya marking, line apa saya marking ni? Saya nak minta, saya tak nak yang biasa. Saya tak nak orang biasa. Okay, korang jangan komen dulu. Tunggu sekejap. Katik semua jangan komen. Saya nak tanya... tak ramai pun dalam ni. Nak tanya siapa
Chan lah, kita tanya Chan. Chan. Chan baru ni yang PM saya kan cakap lulus prop account, betul tak Chan? Chan lulus dia jadi dia dapat certified account untuk prop trading, account prop. Chan, cuba komen dulu Chan. Chan dengan siapa? Alia. Oh, Alia Fatin. Chan dengan Alia Fatin. Apa line yang saya tanda tu? Kenapa benda tu kena pecah? Cuba jawab. Okay, good. Alia? Oh, Alia tak ada. Okay, kawan-kawan lain, cuba jawab. Apa yang saya tanda tu? Kenapa level tu penting untuk dia break dan siapa yang kena break? Okay, Ding kata resistant. Okay, tak apa Alia. Draft safe. Yes. Dia bukan resistant level, Ding. Kita tak border sangat lah dalam mazhab FIT. Kita tak border sangat buat support and resistance. Tapi kita pandang dia lebih detail yang mana ini adalah penentu. Kalau ini break, ini adalah dominant. Dia akan jadi dominant buy H1, solid buy. Ini penting. Order block lagi lah kita tak ada istilah tu A+. Saya faham A+ punya view, tapi saya tak bawa benda tu dalam FIT. Order block ke POI ke. Tapi saya tak deny benda tu semua memang is actually the same. Cuma dari konteks penamaan, saya tak bawa istilah-istilah yang OB semua tu lah. Tapi nak guna boleh je, cuma saya tak letakkan sebab dalam FIT saya try untuk create sistem yang orang senang faham. Bukan kata order block tu orang tak senang faham, bukan. Tapi kadang-kadang orang baru masuk dia macam, apa benda pula ni order block? Lepas tu dia pun pergi belajar, dia start balik dari bawah. Dia dah mendaki dah ni. Belajar. Dia dengar pula order block. Oh, dia rasa macam, okay, ada benda lagi aku kena belajar. Okay, belajar balik. Macam tu. Lepas tu dia dengar lagi, sell side, buy side. Turun balik, belajar balik. Macam tu. Jadi dia akan lagi macam berat lah, kepala dia berat. Tapi boleh guna kalau kita dah memang ada basic order block, apa-apa yang kita dah belajar semua tu, benda tu sebenarnya dia berkaitan je. Dia berkaitan, cuma penamaan saya namakan dia sebagai istilah kita sendiri. Bukan kita sendirilah, istilah yang kita belajar dalam FIT. Okay? Alright, so kat sini kita punya penentu adalah kalau dia breakout this level, dia akan jadi solid buy. Sah sebagai solid buy. So ini penting untuk kita measure guys. Sebab kalau dia jadi solid buy, pandangan saya, dia akan membantu daily yang tadi ni. Kalau korang tengok daily ni, saya clearkan sekejap. Okay, daily ni, dia akan membantu untuk daily ni naik kuat. Sebab H1 dah buka pintu. Ingat tak kita punya topik multiple time frame? Betul Diana. Kunci dominant buy. Boleh? So itu poin yang penting untuk kita faham. Sebab tu penting, zone tu penting, dia kena break. Kalau dia tak break, sabar dulu, hati-hati dulu. Situasi macam ni kan, kalau kita tengok pada past price kan, kalau korang rajin nanti bila ada masa lapang, try lah tengok past price. Okay? Bukan tengok past price untuk nak entry, tengok untuk nak belajar. Okay? Dia boleh jadi macam mana tau. Sekejap kita cari contoh. Contoh yang dia turun sebatang, slowly dia naik, pam, dia pecah. Macam ni pun boleh juga. Tapi ni tak cukup lama ni. Ni, tak cukup lama ni. Yang sekarang ni lagi lama. Jadi sini. Kita tengok Kalau kita tengok, dia break shadow. Bila dia break shadow, dia nak bagi tahu kita, weh, aku dah ready nak naik. Dapat tak? Tapi dalam situasi ni, dia jadi at the right time. At the right place. Kenapa saya cakap macam tu? Katalah kita tarik Fibo, kita try tengok Fibo. Fibo ni tak boleh, dia kena Fibo H4.
Ini Fibo H4 macam mana ni? Ni kita try ambil ni. Okay, ni tadi yang dia jadi dominan kan? Okay, kita ambil blending, pecahkan halangan. Ini tak sampai ni. Fibo mana nak tarik dia ni? Tengok H1 jap. Sebab H1 dia ada gap. Macam dia dominan. Tapi kalau kita tarik atas ni confirm lah pecah. Confirm lah dia dah pecah. So kita try tengok Fibo yang ni. Try. Yang ni. Yang ni. Macam ni. Dia jadi macam ni. Okay. So dia turun. Sama juga macam kes sekarang ni. Kita punya expectation, dia akan pergi sini, betul tak? Dia akan pergi H4 lah. Tapi kalau dah dia nak reverse, dia boleh reverse je. Kalau dia betul-betul dah buka pintu kenaikan, dia tak pergi sini pun tak ada masalah. Okay? Tapi dia turun lah. Dia turun buat pullback. Dia ambil zone-zone lah. Macam kat sini kita nampak ada setup kan. Ada dominant campur base. So dia ambil betul-betul kat zone tu, lepas tu baru dia jalan. Sama juga. Tapi yang saya nak tunjukkan sekarang ni, yang dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 batang candle dia break. Yang sekarang berapa belas? Cuba korang kira sekejap. Sekarang ni dah berapa belas candle dah? Break. Dia dah buat. Fibo H4 dah pecah 161 kan. So predict akan turun kalau pecah macam ni lah ding. Ni situasi yang saya tengah cerita ni. Kita tak tahu tau apa yang dia nak buat. Adakah dia nak pergi atas terus ataupun dia nak break bawah. Tapi macam mana yang kita boleh buat adalah kita tengok based on price action. Kalau betul dia dah break, dia dah naik ke atas, okay, kita tarik Fibo contoh. Dia tak pergi Fibo kan, 261 kan, dia turun naik atas. Kita tarik dulu. Okay, kita tengok. Dia naik, dia tak sampai Fibo. Okay, tak apa, dia turun balik. Waktu dia turun balik, kita pula tarik Fibo macam ni. Kita ikut pula Fibo current market price ni. Yang ni. Contoh kita tarik macam ni. So, kita tengok kat sini ada zone. Yang ni pun tak sampai, tapi ada zone. Lepas tu, kita ikut current market price. Kita kena actively ikut. Dapat? Sebab saya pun tak tahu, dia ni confirm nak pergi ke tak? Sebab Fibonacci hanya measurement. Dia hanya ukur chances untuk dia nak pergi tu sampai mana dia boleh pergi. Tapi kalau tiba-tiba hampir, contoh macam sekarang ni H4 ni kan. Contoh sekarang macam ni H4 ni. Okay? Tiba-tiba pula, katalah ada funder daripada China. Dia bangun pagi, malam tadi dia dapat mimpi, dia dapat wahyu. Oi, gold ni, dunia ni nak perang contohnya. Okey, aku nak pump semua duit aku kat gold. Fibonacci pun tak boleh baca mimpi dia. Faham tak maksud saya? Fibonacci pun tak boleh baca bila dia pump, dia buy gold. Katalah dia buy dengan 2 billions. Tak ada maknanya dia nak pergi kat sini dah. Tak, betul tak? Make sense tak apa saya cakap? Fibo baca mimpi. Tapi betul tak apa saya cakap? Fibonacci hanya measurement. Kita tak tahu tiba-tiba ada big investor ke jerong-jerong besar yang dia bangun tidur menangis-nangis, "Ui, nak perang, aku buy gold lah." Dia pun bagi tahu PA dia, buy gold. Okey, dia pun buy gold, pump naik. Tak ada maknanya Fibo nak pergi 261 dah kalau dah dia memang nak naik. Kita hanya menunggu move tu besar datang. Kalau move besar tu datang dan dia break out this level, contohnya move besar tu datang. Kita tahulah reaction kita nak buat apa. Dapat tak? Itulah trading. Sebab tu kita kata tak ada satu pun method yang boleh fit everything. You have to know current market price buat apa. Itu maksud dia. Jadi jangan frust bila kata, alah Fibo ni kadang-kadang dia pergi, kadang-kadang tak pergi. It's not about that. It's about, you faham tak market buat apa? Okay. So berapa? 36 candle guys. 36 candle dia jalan ni. 36 candle. Tak break. So maknanya every hour kena monitor candle H1 untuk tengok. Tak semestinya ding. Tak semestinya every hour. Dia menarik juga persoalan ni. Macam mana setiap trader buat? Betul?
Soalan ni menarik. Macam mana setiap trader build up dia punya trading activity? Semua orang akan berlainan, Ding. Betul tak guys apa saya cakap? Apa pendapat korang? Semua orang akan berlainan. Sebab end result dia kita nak buat profit. Okay, saya bagi tahu Z punya style. Z punya style dia dah kata, aku tak nak tengok chart malam. Aku confident dengan setup pagi je. So apa dia buat? Pagi-pagi dia buka M15. Dia marking. Mana ada solid buy, dia marking. Price masuk, dia tekan. Dia ambil risk sikit, dia dah tahu berapa yang dia ready nak lose. Berapa target profit dia. Dia dapat $100-200, dia exit the market. Dah cukup. Itu style Z. Jadi saya tak tahu Ding punya style macam mana. Adakah Ding sanggup tengok setiap sejam dia nak buat apa? Pada saya, jangan set lah benda tu. Maksudnya, kita punya direction, kita punya orang kata asas macam mana aku nak tengok chart, tapi janganlah sampai kita tetapkan syarat, okey, lepas sejam tengok. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada pergerakan sampai kita tak nampak dah zone. Sebenarnya boleh entry ni, tapi kita terlalu fokus H1 buat apa. So waktu kita buka chart, otak kita akan cuba nak compute apa yang H1 tengah buat ni sampai kita terlepas pandang, alamak M15 ada zone. So inilah yang saya maksudkan, kita kena menari dengan chart, menari dengan candle. So ada masa yang kita tahu, okey, macam contoh lah, kalau saya lah dalam situasi sekarang Ding, saya explain juga kat Ding. Katalah dalam situasi sekarang saya baru bangun. Okay. So saya buka-buka chart. Okay. Sekarang ni gold buat apa? M15. Oh, tengah sideways. Okay. H1 buat apa? H1 tengok kiri. Oh, okay. Tak break lagi. Biar dulu lah. Tak ada decision lagi nak break. Aku nak entry. Kalau aku nak, sebab buyer saya buy kan. Kalau aku nak buy, ni tak pecah lagi ni. Biar ada buy dulu. Okay. Katalah bila saya buka pukul 3 petang pula. Tiba-tiba gold buat macam ni. Dia pacak macam ni. Contoh Dia pacak macam ni. Apa tebal sangat ni? Macam ni. Dia pacak. Saya takkan ada rasa menyesal. Aduh, menyesalnya aku tak buy kat bawah ni. Saya takkan ada rasa macam tu guys. Sebab saya dah boleh accept the fact bahawa tak semua masa kita boleh entry. Cuma bila dia pecah atas macam ni, dalam kepala saya akan mark. Okay, ambil zone ni. Oh, dia dah break kunci H1 dominant ke blending ni dia dah break. So, apa yang saya akan buat? Saya akan tunggu. Kalau dia turun sini, aku akan cari buy. So, bila dia naik ni, adakah kita nak terus buy? Tak boleh. Sebab saya akan tengok apa pula? Saya akan tengok sini. Ada tak kunci sell? Kunci buy yang telah breakout. So, bermakna bila dia masuk zone ni balik, dia ada chances untuk turun. Betul tak? Adakah ini pemahaman kita dalam FIT, guys? Bayangkanlah ni solid buy. Dia masuk sini, dalam kepala kita, dia ada chances untuk turun. Aku buy kat sini. Kalau tiba-tiba dia break macam ni, ni kunci, dia break macam ni. Boleh tak kita nak cari buy? Boleh. Turun masuk dalam zone double breakout, fokus balik buy. Jadi dia tak ada istilah nak makan pucuk akar. Even ke atas ni pun kita boleh buy. Itu yang saya bawa. Itu sistem yang saya bawa. Boleh Dulu mungkin kepala kita nak cari pucuk akar je. Bila dah pacak macam ni, kita blank. Dia nak buat apa ni? Dia dah jalan dululah. Alah, kalau dia tak jalan dulu waktu dia junam pun korang tak berani entry. Kita tak berani entry, betul tak? Kan? Bila dah pacak, kita cakap, alah, dia pacak tak boleh lah, dia tak masuk zone. Waktu dia junam tadi, kau tak ambil entry pun. Cuak pula kan? Biasalah tu guys. Itu semua dilema menjadi seorang trader. Benda tu normal lah Okay. Jadi saya harap Ding faham lah macam mana nak design Ding punya karakter. Karakter kita semua akan berlainan Ding. Jangan risau. Tapi Ding boleh cari karakter siapa yang Ding nak ikut. Ataupun Ding nak follow. Semua orang akan menghasilkan karakter trading yang berlainan. Okay. Alright, kita sambung Okay, so dia buat ni lama tau guys. Okay, tapi kalau once dia buat, chances untuk dia nak naik tu very high. Chances untuk dia nak terus keep on climbing tu very high. Kalau kita nak buy kat sini sekarang, justification yang kita ada adalah double breakout. Ini je. Ini. Betul tak?
bila jadi double breakout, expectation kita ini akan pecah. So, bayangan kita dia ni masuk, ambil double breakout, kita expect dia akan pecah, naik atas. Mana zone dia? Ni zone dia. Betul tak? Adakah itu pemahaman kita? Ataupun you all rasa, kenapa tiba-tiba dia jadi macam ni? Tak pasal. Tak, sebab understanding kita adalah, bila dia jadi double breakout, ini pasangan dia dengan resistant ni. So, dia turun tadi, selagi dia tak jadi solid cell, expectation kita dia akan pecah atas. Kalau kita rasa tak berani nak buy, sebab mungkin H1 tak break lagi, jadi dominant, kita takut dia pecah bawah, it doesn't matter guys. You have to wait for the breakout dulu. Tunggu dia breakout jadi, so you ambil lah, participate lah market kat sini. Lagi selamat. Lebih kurang macam tu lah. Tapi asas dia adalah, kita expect ni akan pecah. Sebab double breakout dah terjadi. Dia dah break bawah, dia dah break atas. Dia tak terus pecah tadi. Dia pull back dulu. So, selagi dia dalam zone ni, selagi itulah chances untuk dia naik tu tinggi. Ada record. Siap baik. Okay, semua okay Okay, so kita sambung. H1. Okay, H1 tak break lah. So ini keadaan H4 H4 ni pun sama. Basically kita nak tarik Fibo pun tak boleh, sebab sekali kunci H4, kalau betul H4 nak naik, dia kena breakout this area. Sebab kunci kan. Kalau kita bias kepada buy, kita nak kena tengok area ni breakout guys. Sebab apa? Sebab sekarang ni bawah ni dia dah jadi engulfing. Engulfing, dia kena pecahkan halangan. Barulah kita kata, dia nak naik tinggi. Tapi kat sinilah yang saya nak tunjukkan dekat you all. Kita try tengok forex.com. Perasan tak benda ni guys? Korang perasan tak apa yang dah jadi kat forex.com? Siapa perasan? Siapa nak komen? Apa sebenarnya yang dah jadi dekat forex.com? Correct. Forex.com dah membentuk double breakout sebenarnya. Okay. Bila mana dekat sini dia buat engulfing, kunci buy, pecah bawah, pecah atas. Lepas baca, harap balas. Pecah bawah, pecah atas, dia dah jadi double breakout. So, double breakout ni amazingly, ini saya harap saya tak salah lah Ini apa yang saya nampak lah. This support ataupun this kunci pairing dia adalah yang ni. So, bila dia membentuk double breakout kat sini, maka expectation kita ini akan pecah. Itu bayangan saya tau guys. Saya tak tahu jadi ke tak. Saya tak tahu. Tapi bayangan saya, ini double breakout, ini akan pecah. Sebab inilah dia punya resistance. Dia pasangan dia dengan yang ni. Kalau kita tengok, dia punya pergerakan macam ni. Ini support dia. Ini dia punya resistance dia ataupun kunci dia. Kunci bawah, kunci atas. Kunci buy, kunci sell. So, Z, Z, Z. Inilah bayangan kita. Jadi tak jadi saya tak tahu. Tapi kita tetaplah maintain je lah pada current market price. Okay, cuma saya nak you all alert je tentang kejadian yang tengah jadi kat sini. So, kalau kita nak lebih confident, dia memang betul-betul nak naik, based on forex.com, we just need this to break. Dapat? Kenapa dia kena break yang tu? Sebab dia jadi dominant. H4. Dia jadi solid buy. So, kalau ni jadi guys, contohlah ni jadi, katalah dia break macam ni. Break. Okay, dia break. Contoh. So, waktu tu lah kita akan tarik Fibo. H4 punya move. So, kerja kita akan cari je move. Dia manipulate, buy bawah, dia break balik atas, kita buy balik. Dia break bawah, dia break atas, kita buy balik. Macam tu. Dapat? Boleh ke semua? Boleh, sempat lagi pergi Shopee. Kalau siapa nak. RM32 je. Beli kompang. Siap Google tu. Live dengan Mr. Flaha ni buang masa lah. Banyak cakap benda merepek je. Apa hal pula tiba-tiba ada kompang kat Shopee. Tapi siapa yang commit join live, dia akan faham lah cerita dia tu.
Okay? Dapat guys kalau benda ni jadi, inilah move yang kita target. Kita akan back to our bias balik. Sekarang ni tak boleh nak beria sangat sebab tak jadi lagi. Bila tak jadi lagi, kita kena orang kata tawaduk lah. Okay, so settle kat situ. Balik-balik kat Wanda. Okay, so itulah dia punya perjalanan dia yang kita expect. Okay, now pada time frame kecil, kita tengok lagi H1 cakap apa. H1 masih lagi dalam skala compression. Price masih lagi cucuk atas, cucuk bawah, cucuk atas, cucuk bawah, cucuk atas, cucuk bawah. Okay, compression ni pula guys, dia ada kisah dia tau. Okay, compression ni dia boleh jadi dua. Of course lah, market ni dia boleh jadi dua. Sama ada dia naik atau dia turun. Betul tak? Okay, ada jenis compression yang dia memang nak bagi tahu aku nak turun. Maksudnya dia dah buat big move kat sini. Lepas tu dia buat dia punya channeling. Lepas tu dia boleh sambung turun. Tapi ada pula jenis compression yang dia boleh naik. Dia pump, dia pecah atas. Boleh jadi. Betul tak? Pernah tak kena macam tu? Korang pernah tak kena macam tu? Kita tak pernah nampak? Benar? Abang Amir tanya. Lepas tu kita nak ikut mana ni? Kita nak tengok mana yang dia pecah lah, Abang Amir. Mana yang keputusan dibuat. Dan kita kena tahu malam ni FOMC kan pukul 2, betul? Kita ingat set tak CMS. Tapi kena libas. Apa reason dia kena naik? Macam saya cakap tadi lah. Ni. Apa H4 tadi dia manipulate kat sini. Dia manipulate. Kalau betul dia nak turun, dia dah turun dah. Okay? So kalau kata kita tak berani, kita jangan participate dalam market dulu. Kita biar dia buat dulu. Kalau betul dia pecah atas, aku just ride the sell. Senang cerita kan? Kalau ride the sell, ride the buy. Senang cerita kalau malas sangat, tunggu dah ni break. Tunggulah kunci ni break. Lagi solid, betul? Tapi kita mana pandai tunggu. Kalau kita tak ambil risk, hati tak tenang. Betul tak? So paling selamat ini pecah, pull back entry. Kita tak adalah terperangkap dalam compression ni. Sebab dia boleh jadi dua-dua. Dia masih 50-50 lah kalau tanya sekarang. Keadaan gold ni 50-50. Tapi kalau personal opinion saya, 70% naik. 30% je chances untuk dia turun. 70% saya expect dia pecah atas. Okay? Kenapa dia kena pecah atas? Guys, jangan lupa. Daily ni dia baru je ni. Reject. Dominant. Ni, masih lagi aktif ni. Okay, so memang kita nak tak nak, kepala kita akan memang fokus je pada setup buy. Tapi ada tak chances dia nak turun pergi 261? Mesti ada tu ada. Tapi kita kena decide lah. Inilah balik kepada bias lah. Kalau saya memang paling selamat, dia break ke atas. Saya nak lah dia pecah ke atas sebab bias saya buy. Tapi kalau you all yang tak ada bias, you boleh ambil risk. Boleh ambil risk. Maksudnya ambil risk, kalau kata dia buat lah, contohlah dia buat macam ni. Okay, you tarik trend line. Ini balik pada kaedah tradisional lah. Penarikan trend line. Okay. Dia break ni, makan sell. Sampai mana? Sampai 261 tu. Lepas tu kat 261 tu, cari pula setup buy. Oh, maksud saya yang chat tadi tu, Wanda ke forex.com. Saya akan stick kepada A-Markets. Tricky tak jawapan dia, Abang Amir? Saya akan pegang kepada A-Markets. So, A-Markets dia similar dengan Wanda. So, kita pegang Wanda. Betul. Okay? Kenapa saya pegang A-Market? Bukan sebab saya IB dalam A-Market nak promote A-Market. Tak. Bukan. Jangan salah faham. Tapi memang banyak kali dah saya tengok A-Market. Antara reason kenapa saya stay dengan A-Market sebab candle dia reliable. Macam yang you all tahu, saya ada account kat GMI, saya ada account kat HFM, saya ada account dekat few brokers lah. Tapi candle A-Markets yang paling saya rasa relevan untuk saya. Especially penarikan Fibo dan sebagainya. Tapi bukanlah all the time. Kadang-kadang ada jugalah lari-lari tu saya confuse juga. Ada juga momen-momen macam tu. Kita kena pandai lah.
Okay. Market candle dia jujur. Dia tak ada spike melampau-lampau. Okay guys. So itu cerita H1. Jap guys, saya nak tanya. Korang ni bila saya cerita macam ni, korang dapat tangkap tak sebenarnya? Bila buat assemble macam ni, dapat tak tangkap dia punya idea ataupun dia punya plan? Dapat some ideas tak? Ke makin blank? Makin tengok assemble, makin tak faham. Ni nak buy ke nak sell ni? Dapat Saya takut ada yang blank. Lama-lama dia pun dah tak datang, dah tak dengar sebab dia rasa macam buang masa lah. Aku pun tak tahu kau nak trade apa. Banyak sangat kalau, if. Macam mana trading ni memang the game of probabilities. Memang kita tak boleh lari daripada perkataan kalau. Kalau kita nampak kalau lagi. Jika kita faham benda ni adalah game of probability, maka kita akan tahu dia memang boleh jadi dua benda. Teringat if kat TikTok kan. Tapi kita kena faham, sampai trauma saya nak guna perkataan kalau ni. Kita kena faham dalam trading, if we want to buy, then we have to wait for this to happen. If we want to sell, this and this should happen. Baru kita participate. Itulah kerja trader. Tak kisahlah you nak tengok time frame besar ke, time frame kecil ke. Macam ni, kita tengok H1 sekejap. Ini. Saya cerita sikit lah daripada kaedah daripada sudut pandang lain. Okay, sekarang ni price turun, manipulate, close ke atas. Memang dia akan naik, dia akan cari yang ni pula. So kalau betul dia nak sell, dia kena manipulate atas, dia kena masuk dalam balik, sell balik. Macam tu. Dia benda yang sama je. Tapi dalam konteks yang berbeza. Maksudnya dalam konteks yang lebih simple. Ini lah yang saya cakap saya nak bincang dengan siapa tu? MK. Direction dengan plan dah ada, depend pada masing-masing macam mana nak execute. Betul? Yang tak, kalau tu candle ke kanan. Betul, setuju. Candle ke kanan je tak kalau, dia confirm ke kanan. Okay. Jadi kalau kata, tengok, kalau lagi. Kalau korang risau, tak dapat, tanyalah, jangan diam. Sebab saya akan menjawab soalan. Seandainya, lagi dramatik. Mr. Tam memang dramatik sikit. Drama King. Cuba pakai jika. Macam Melly Go Slow. Boleh? Tak ada masalah. Okay, jika korang blur, ataupun jika korang rasa macam assemble ni, apa sebenarnya assemble ni? Tak ada bagi keputusan pun nak buy kat mana, sell kat mana. Bukan, assemble tak bagi you keputusan. Assemble tak bagi you keputusan. Assemble dibuat untuk ceritakan chances ataupun untuk ceritakan pandangan. Trading ideas, itu assemble. Daripada trading ideas yang saya bentangkan, you all buat keputusan. Buat keputusan, what should I follow? Tak confident lah nak buy ke sell. Tak apalah, PM Mr. Flaha lah jap tanya. PM Mr. Tam lah, Mr. Z ke. Minta pendapat dorang sebelum aku nak entry. Macam Abang Nasar bagi tadi, di PM saya. Saya kan bagi tahu dia, abang kalau abang blur, abang tak berani nak trade sendiri, PM saya pandangan abang, nanti saya akan bagi pandangan saya. Tu dia PM bagi tadi, sebab dia kata hari ni dia dah ready nak trade. Dia PM saya, dia bagi mapping. Dia kata, okay, saya nampak zone ni. Jadi saya tanya dia balik. So abang punya plan nak buy ke nak sell? So kat situ kita akan buka otak dia untuk, aku ni mapping, tapi sebenarnya aku ni nak buy ke nak sell. Dia kadang-kadang dia sendiri pun tak tahu. Dia sendiri pun akan blank. Abang Nasar ada dalam session? Dia tak ada. Dia sendiri pun blank. So bila kita tanya dia soalan-soalan macam tu, baru dia dapat ideas. Okay, yes. Aku kena decide dulu. Aku nak mencari buy ke sell. Kalau kita nak makan dua-dua, kita akan pening. Mungkin untuk setengah trader baru dia akan pening. Kalau saya suka advice, fokus je lah satu arah, fokus satu bias. Kalau kata nak buy, cari setup buy. Pasti akan ada setup buy kat sini.
Pasti akan ada setup buy. Okay? Kau PM aku baran. Adab lah. Dia dah lah ada ulcer kat tekak dia. Lagilah dia baran hari ni. Saya suka style macam ni yang mana MF explain all possible candle movement. Untuk teknik, untuk tekan kita akan decide sendiri. Betul, Ding. Itulah yang saya cuba buat. Jadi you decide macam mana you nak buat. Assemble possibility of what going to. Correct. After all, memang trading ni possibilities je saja. Dia probabilities. Kita je yang kena jadi matang untuk decide what should I do. Macam saya pernah cakap dulu lah dalam FIT 3, saya pernah cakap yang saya pernah tengok satu dokumentari pasal seorang trader ni, super trader dia panggil. Dia ni bukannya jenis macam kita yang makan atas bawah, sell buy tak. Dia ni nak entry untuk nak hold setahun tau. Position trader, guys. So, before dia decide nak entry ni, diorang ni, team production ni, dia record perjalanan Mamat ni, journey Mamat ni. Korang bayangkan sebelum nak decide nak entry, siap ada bergaduh dengan bini sebab stres. Aku nak ambil ke tak trade ni? Aku nak ambil ke tak? Korang boleh imagine tak? Makan tak kenyang, tidur tak basah. Dia jadi macam, dia tak boleh, hidup dia tak keruan. Ni tak entry lagi ni, guys. Ni tak entry lagi. Ini nak decide. Sebab dia tahu, decision ni kalau aku ambil, impact dia besar. Dan of course lah, dia bukanlah entry 0.01. Dia akan entry dengan lot yang super big. Tapi dia akan hold position. So before dia nak execute tu, diorang buat dokumentari. Pasal Mamat ni macam mana dia munda mandi dalam office dia, dia ambil masa seminggu 2 minggu fikir nak execute ke tak, nak execute ke tak. Ini trader luar. Tapi diorang ni bukan swing trader, diorang ni position trader. Maksudnya kalau aku execute this trade, diorang punya closing mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Contohnya lah. Kalau loss, diorang akan loss katalah $50,000. Kalau win, diorang akan win katalah $500,000 contohnya. So nak bagi tahu bahawa trading yang sebenar adalah trading yang memang betul-betul you kena decide. Itu memang mungkin dia ni memang serious trader lah kot. Maksudnya trader yang memang betul-betul tak main-main punya. Tapi dia tak kenal lagi trader Malaysia. Trader Malaysia gali sampai M5. Dia punya 500,000 tu trader Malaysia buat mungkin kalau kata capital besar mungkin dalam masa setengah hari boleh dapat. Sebab dia tak tahu trader Malaysia tengok M1, M5. Betul tak? Trader Malaysia ganas. Jangan main-main. Terus terang saya cakap. M15 ada double breakout sell, harga compress macam buyer hari ni untuk buyer kan cikgu? M15 ada double breakout sell. Correct? Ni? Ini bukan kunci. Mana cili api? Double breakout sell. Kalau yang ni bukan ni. Ni dia just normal zone sell lah. Mana double breakout sell? Ni. Sekejap, saya try tengok sekejap. Boleh jadi? Ni boleh jadi sebab ini pun saya akan angkat sebagai kunci. M15 ni kan? Ni M15. CMP sekarang dalam double breakout buy. CMP sekarang dalam double breakout buy. Ni double breakout buy. Betul. So okay, dilema dia kat situ kan. Cili api. Cili api kata M15 ada double breakout sell, harga compress macam buyer hari ni untuk buyer kan. Okay. Sekarang ni contohlah kalau kita decide okay aku nak jadi buyer. Okay. So keadaan market ni dia akan buat kita macam bahaya. So bila kita bahaya, ini yang jadi dekat Syafi semalam. Apa Syafi buat? Saya tanya Syafi dulu biar tuan punya badan jawab. Syafi buat apa Syafi? Awak bias buy. Tapi keadaan market macam ni. So what are you doing? Sekarang.
Semalam ke kemarin ke? Dalam sehari dua ni lah. Okay, dilema tengok higher time frame. Okay, higher time frame. Okay, ni higher time frame. Apa Syafiq buat? Kita tengok cara Syafiq fikir. Dia dilema tu, M15 dia dilema. Sebab Syafiq nak buy kan, kalau tak silap saya Syafiq nak buy. So dia kata M15 dilema, tak nampak apa. Okay, tengok higher time frame. So, kat higher time frame apa keputusan yang Syafiq dapat? Apa keputusan yang Syafiq dapat? Tengok pintu buy tak jadi lagi, dom tak break jadi kunci, lepak tepi je selagi tak break. Itulah decision dia. Maksudnya dia bias buy. Tapi dia tahu ini tak break. Macam saya cakap tadi lah. So apa dia buat? Park tepi lah. Sebab dia ada satu belief yang mana kalau dah jadi buy, kat atas-atas ni aku boleh buy lagi. Dekat atas-atas ni aku boleh buy. Contohlah, kita buka M15 sekejap Okay, sebab kita punya entry zone kat M15 kan. Okay, now kita ada kat M15. Okay, sekarang ni korang cari kunci-kunci yang ada kat M15. Tengok yang ni, kunci ni. Ini dominant kan, betul tak? Dominant tak ni? Kunci tak ni? No entry tu best kan? Dulu kita sakit kepala bila tak entry sebab kita rasa kalau aku tak entry bila aku nak kaya, bila aku nak buat duit. Tapi bila duduk dalam FIT korang akan diajar, tak entry tu pun sebenarnya lebih simple hidup orang. Correct or not? Kalau tak entry pun dah tak kisah dah, tak kisah dah. Yang penting aku tak loss. Sebab aku tahu kalau betul dia buat macam apa aku nak, baru aku participate untuk entry. Selagi tak ada, park tepi je lah. Dulu kita nak park tepi, kita hati tak senang kan. Kita susah hati. Apa benda, trader tak ambil risk. Itu yang kita namakan unnecessary risk. Sekarang ni kita tahu kalau betul aku nak buy, aku dah belajar pasal bias, aku dah belajar pasal chances untuk nak buy ni, dia kena buat macam ni, baru dia boleh lebih yakin aku nak buy. Itulah benda-benda, itulah knowledge. Bukan duduk dalam FIT hanya nak belajar method, hanya nak belajar teknik nak tekan, hanya nak belajar kat mana. Bukan. Tak cukup guys. Tak boleh macam tu. Sebagai trader, you kena tahu juga cara nak control you punya cara fikir. So macam apa yang Syafiq buat ni adalah benda yang betul bila mana dia kata lepak tepi. So dia decide aku tak nak ambil trade ni. Risky untuk aku. Aku nak buy tapi market nak sell. Tapi trader baru, dia tak faham benda ni. Dia belum didedahkan lagi dengan benda-benda ni. Sebab bila dia buka live, dia akan didedahkan dengan terus entry. Tapi tak ada orang nak ajar dia, cuba jangan entry. Kenapa jangan entry? Bila yang sepatutnya entry? You kena belajar bila yang sepatutnya aku kena entry. Ada yang suka nak pump jantung pun boleh. Terpulang. Tapi kena tahu dia punya risk lah. Okay? Macam saya punya approach, saya lebih suka benda yang selamat. Sebab tu kadang-kadang ada hari yes kita boleh dapat 10, 20 entry, 15 setup. Itu hanya bila bias mengikut kita. Tapi bila bias tak mengikut kita, sehari 2-3 entry je. Tapi kalau bias ikut, semua dah memang align. Daily buy, H4 buy, H1 buy, M15 buy. Itu time 10 entry confirm jalan. Maksudnya entry-entry yang biru. Sebab kita dah trade ikut bias. Macam tu. Okay. So macam situasi sekarang, M15 ini adalah kunci. Break bawah, dia masih lagi dalam fasa chances of selling. Betul tak? Kalau dia break atas, entry lah. Macam tu. Sebab ini kunci. Kalau ini bukan kunci, kita tak adalah marking zone ni. Saya sekarang tengok H1 buat compression sell kan, Sifu. Sekarang macam kita tengok SP sell. SP tu apa 1D? Sekarang macam kita tengok siapa ke? SP tu siapa ke? Sangat-sangat bantu bila MF buat assemble and ilmu dari situ. Nampak? Dilema tu yang bagus. Dilema ni lah yang menyelamatkan kita daripada unnecessary risk. Sebab macam saya cakap tadi, dia boleh jadi dua-dua.
Kalau kita pandang, untuk korang yang mungkin tak pernah dengar pasal compression ni dia adalah pemadatan harga tau. Pemadatan harga maksudnya price ni dia naik turun, dia clearkan semua order buy kat sini. Bila dia naik, dia turun, dia naik, dia akan tinggalkan buy order untuk naik, untuk ambil order buy, naik. Lepas tu bila dia naik sekali lagi, dia akan create satu lagi buy order kat sini. Price turun, naik. Bila dia naik lagi, dia akan tinggalkan buy order. Naik, turun, naik. Bila dia naik lagi, dia akan tinggalkan buy order. Ambil, dia clear dia order, naik. Bila dia naik lagi, dia tinggalkan buy order. Lepas tu dia naik, dia turun, ambil. Dia ambil lagi, dia clearkan buy order. Naik, turun, ambil lagi, clearkan buy order. Kenapa dia nak kena clearkan buy order ni? Kenapa dia nak kena clearkan semua ni? Kenapa dia nak kena clearkan semua tu? Siapa nak jawab? Supaya dia boleh luncur, laju. Supaya dia senang. Sebab dah tak ada buy order, dia terus turun sebatang. Dia booster. Dia jadi booster. So, orang yang belajar setup compression ni, dia akan faham bahawa bila mana price buat kejatuhan yang kuat, market naik dalam keadaan compression, dia akan ada satu move yang turun ke bawah. Tetapi yang pasti sebelum dia nak, kalau betul dia nak turun ke bawah, kita kena make sure dia kena siapkan dia punya setup sell. So apa setup sell yang paling possible untuk dia jadi? Dia kena buat macam ni. Dia dekat sideways kan? Sideways, compression, dia kena buat satu manipulation. Cucuk atas, cucuk bawah. Baru dia jalan. So manipulation ni yang kita tunggu. Kalau betul dia nak turun, dia kena jadi benda ni dulu. Bukannya kita nak sell sekarang. Dapat tak? Apa pasal pula full screen ni? Dia kena jadi benda ni dulu. So antara tempat yang boleh untuk dia nak jadi, tempat-tempat yang macam ni lah. Macam ni. Kita takut kita sell sekarang, kita terkena, dia naik lagi, dia naik dulu atas macam ni, dia naik atas, lepas tu dia masuk balik, lepas tu dia jatuh. Dia nak kena manipulate dulu. Of course, because gold ataupun trading ni is about manipulating people. Sebabkan manipulation tu lah 95% tak jadi. Betul tak? Statistik kata 95% trader fail. Selain daripada fail sebab fear, selain daripada fail sebab tamak, dia fail sebab manipulation market ni. Dia gagal kenal manipulation. So, kita tahu kalau aku nak sell, biar dia manipulate dulu. Biar dia cocok atas kuat, turun balik bawah. Baru aku start cari sell. Selagi tak jadi ni, kalau dia buat macam ni, pecah atas terus. Tak adalah sell tu. Fokuslah buy. Jadi selamat tak untuk orang yang bias buy? Selamat lah. Yang bias sell, selamat juga sebab dia tahu kalau aku nak sell, dia kena jadi sekian. Macam tu. Itulah trading, guys. Dapat? Sebulan lepas lalu kena makan dulu baru naik. So kalau tanya saya, paling selamat untuk nak sell, biar dia manipulate dulu. Kalau nak sell. Tapi berbaloi lah. Contohlah dia manipulate ni malam ni, katalah dalam pukul FOMC pukul apa 2 Ini Rabu. Malam ni kita ada advance GDP. Lepas tu kita ada CAD punya news, Bank of Canada. Khamis pukul 2. Nampak ni? So, prepare. Kita akan nampak something sebelum terjadinya FOMC tu. Boleh? Tengah kelas. Thank you, Sam. Okay, boleh faham guys macam mana cara kita fikir?
Duduk dalam FIT is not about nak tekan, it's about kita nak jadi lebih bijak pandang cat. Tugas saya hanya kongsikan pengalaman saya supaya kita sama-sama. Saya pun taklah pandai. Bodoh juga bang. Tapi bolehlah bercerita. Bercerita apa dia nak buat tu bolehlah. Sebab saya dah ada chat time tu, saya dah ada pengalaman tu. Jadi saya hanya kongsi dengan korang-korang semua. Bukan saya pandai, tak. Okay. Kalau saya tak cukup kena libas, mungkin saya tak boleh kongsikan macam ni. Tapi sebab saya dah banyak kena libas dah dulu. Jadi benda-benda macam ni lah yang saya nak share dengan korang supaya kita sama-sama hati-hati. Jangan cakap, oh acah-acah pandai pula. Tak. Sebabkan saya bodoh lah, saya banyak kena libas. Dan sebab saya banyak kena libas tu lah, saya boleh cerita. Kalau tak, saya tak boleh cerita. Okay, so careful guys. Malam ni kita meriah sikit lah sampai pukul 2 pagi. Hari ni hari apa? Rabu. Saya ada coaching sekejap pukul 2 ni sampai pukul 5. Kalau saya larat, insyaAllah kita on nak malam ni. Boleh tak? Kita on live. Ada setup kita masuk. Nak? Mr. Tam dia tengah healing sekejap. Kita bagi dia masa sikit. On malam ke on awal pagi. Maybe kita start on around 10 ke? Mungkin. InsyaAllah. Sampai FOMC. Overtime lah. Lama saya tak on dengan korang kan malam. Saya coaching jap pukul 2 sampai pukul 5. Lepas tu balik saya rehat-rehat. Tidur sekejap. Lepas isyak. Pukul 10 kita start lah. Nak TikTok ke tele? Tele lah Kita buat private lah, private. TikTok dia banyak noise lah. Saya lagi prefer tele kot. Dan FIT lah dalam FIT. Biar dia lebih close sikit. Boleh Semua setuju Tele? Okay, ngam. Kalau tele saya happy. Saya TikTok ni tak berapa favor sangat. Bukan sebab apa, sebab of course saya nak utamakan FIT. Dia lebih close. Tak kisah if tu, tapi semak lah tengok. Kadang-kadang orang masuk ni nak buy ke nak sell ni, dah buy ke belum? Semak lah. Jadi saya lagi suka duduk dalam FIT. Tak ramai pun tak apa. Tapi yang penting, yang saya tahu orang yang duduk ni adalah orang yang betul-betul nak faham market. Sebab saya percaya bila dia faham, nanti dia boleh jalan sendiri. Titi kena pakai gameplay card. Banyak noise. Jadi saya lebih prefer dalam ni. So kita jumpa malam ni insyaAllah dalam pukul 10 lah 9.30 10 nanti saya panggil lah. Saya bagi tahu. Ada setup kita akan masuk sama-sama. Okay. Dan sebabkan kita tahu malam ni ada news, so kita akan ambil setup yang kita akan respect SL lah dalam cerita. Kalau MK bagi trade call ke apa, kita kalau boleh biar benda yang ada SL. Okay guys. So saya nak siap sekejap, saya nak makan dulu sebelum saya nak keluar. Dan insyaAllah kita jumpa dalam sesi malam ni. Ada recording. Jangan panggil saya Sifu bang. Saya bukan Sifu. Saya pendidik. Panggil saya Encik Didik. Mr. Didik. Saya bukan Sifu. Nak panggil Cik Libas kang macam negatif sangat bunyi dia kan. Makan rumah Abang Z ke? Bukan. Semalam Z dah hantar dah daging salai. Sebab dia tahu anak saya suka daging salai. Jadi dia dah hantar dah daging salai. Dia buatkan daging salai. So hari ni nak makan daging salai yang dia buat tu lah. Dengan durian. Orang pandai tak makan nasi dengan durian guys? Alah kau mesej je lah Dirip bagi tahu Di nak nasi goreng daging kau Di. Ngidam lah. Tak pandai. Durian. Bukan tempoyak. Durian. Saya belajar. Saya guys, kalau you all nak tahu, saya tak pandai makan durian. Bila saya bau durian tu pun saya nak muntah.
Dia terus tangkap kepala, pening lah, mengada-ngada. Kan? Mengada-ngada. Tapi bila arwah ayah saya kata, wek ni, teman papa makan. Ni, pergi beli durian wek, dia suruh saya beli durian. Saya dah tarik muka dah. Alamak, nak durian pula, pening ni, bau mesti kuat. Kan? Pening kepala. Tetapi, bila dia kata, jom makan dengan papa. Ambil durian sebiji. Dia bagi, dia letak atas pinggan saya durian sebiji. Bukan sebiji, seulas. Try makan. Lepas tu waktu tu saya masak kari ayam. Kari ayam, lepas tu ada kari ayam dengan masak lemak. Sayur masak lemak. Bertambah, Mat. Bertambah. Start daripada tu saya belajar makan durian. Tapi saya tak boleh makan durian mentah gitu, saya kena makan dengan nasi. Dia jadi macam tempoyak lah. Tapi dia durian yang betul-betul dari biji. Bukannya yang dah campur dengan cili, garam ke apa. Tak. Itu tempoyak. Ini durian sebiji. Jadi, setiap kali musim durian, saya mesti akan beli durian untuk makan dengan nasi. Tapi tak boleh makan selalu lah. Mungkin saya beli pun sekali beli 2-3 kali, lepas tu dah saya stop. Bahaya. Penuh jari, jilat jari tu yang ngam tu bang. Dia makan orang kampung. Betul tak? Kalau area kampung saya Parit, makan betul? Makan orang kampung. Dia jadi ulam. Serius best guys. Tapi you kena pandai match lah dengan lauk. Janganlah matchkan dengan lauk asam pedas. Tak kena. Kalau saya suka masak lemak. Macam Z semalam dia buatkan saya daging salai, masak lemak, cili api, pedas. Letak pula durian tu. Memang padu lah. Padu. Okay guys, kita jumpa malam ni guys. Kita jumpa malam ni untuk kita tengok apa yang kita boleh cari peluang dalam market. Belimbing. Betul. Dalam Z punya daging salai ada belimbing. Belimbing yang kecil-kecil yang masam tu. Kembang tekak. Kembang Elio. Kembang tekak pula. Dengan makanan bersantan, Syafi. Try, Syafi. Best. Okay guys, sudah sejam 12 minit. Kita akan matikan kita punya recording and then kita akan jumpa malam ni insyaAllah. Okay. Barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang penting buat sampai jadi. Assalamualaikum.